Kerajaan telah mengumumkan satu inisiatif Budi 95 iaitu subsidi petrol RON 95 kepada warga Polis Diraja Malaysia dan juga kepada warga Angkatan Tentera Malaysia yang mana ia berkuasa pada hari ini 27 September 2025. Inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ini memberi manfaat kepada bagi warga Polis Johor seramai 9,534 warga Polis Diraja Malaysia di kontijen Johor. 9,534 warga PDRM kontijen Johor yang aktif dalam tugas-tugas kepolisan di negeri Johor. Jadi ini adalah satu inisiatif yang baik yang diberikan oleh kerajaan kepada warga PDRM yang mana ianya dapat mengurangkan beban kepada warga PDRM khususnya di kontijen Johor yang banyak menjalankan tugas-tugas menggunakan kenderaan persendirian. Dari segi proses, apabila kita melihat simulasi yang ditunjukkan oleh Petronas di sini, saya rasa proses untuk kita mendapatkan subsidi ini bagi warga PDRM mudah. Saya amat berharaplah supaya agar inisiatif yang kita diberikan oleh kerajaan ini apabila dipanjangkan kepada rakyat Malaysia pada 30 September nanti, dia memberi manfaat kepada rakyat Malaysia seramai lebih kurang 36 juta rakyat Malaysia yang akan menggunakan subsidi ini.